Hello? Hello, ya cik, ada apa yang boleh saya bantu cik? Awak yang seller tu ya, yang saya punya order barang ada? Cik nama apa ya? Kanafly. Kanafly ya cik? Saya order 3 hari lepas. Cik, kita dah post, jadi cik tinggal tunggu je lah barang tu sampai. Cik dah ada tracking number belum? Ya, memang saya dapat tracking number. Saya tengok barang tu masih kat tempat sama. Awak faham ke? Tempat sama maksudnya dia dekat facilities ke? Courier punya facilities? Ha. Kenapa awak tak hantar? Tak, saya dah hantar cik. Saya dah post dah, semua siap dah. Kita pakai courier. Jadi kalau dia dekat courier facilities, maksudnya barang tu tengah sorting cik. Dah settle sorting, dia akan hantar ke rumah cik terus. Bila? Saya makan pun dah tak lalu dah ni. Oh cik, kita tak tahu bila cik. Tapi kita memang cik order tu, esok je kita terus post. Tak ada, tak sampai. Dah post dah. Yang salah ni courier cik. Courier yang tak sampaikan dekat cik terus. Dia sorting mungkin barang banyak kot cik. Seronok lah awak jadi seller, lepas tu nak salahkan orang lain. Tu barang siapa? Barang saya. Lepas tu? Kita dah settlekan kerja kita cik. Kita dah post lah. Cik boleh tengok tracking number kita post bila? 2 hari lepas kita dah post. Saya dah check tracking number. Sekarang ni barang tu kenapa tak sampai-sampai? Kenapa duduk tempat sama? Ya Allah. Kita tak tahu cik. Tu courier cik. Saya tak percaya macam ni. Saya rasa rugilah macam ni. Awak tak boleh ke suruh courier awak tu cepat sikit hantar? Macam mana nak suruh cik? Kita post je cik. Yelah, awak post. Awak kenal lah kan courier tu, sebab tu awak hantar kat dia kan? Kita kenal lah syarikat courier tu. Cuma tak adalah kita kenal semua orang dalam courier tu. Kita bukan sekampung kan dia orang cik. Saya beli dengan syarikat awak. Kenapa courier pula? Saya faham cik tak beli daripada syarikat courier. Sebab syarikat courier dia tak jual barang tu. Saya yang jual. Syarikat kita yang jual. Cuma yang lambatnya syarikat courier tu. Saya pun malas lah nak bergaduh dengan seller macam awak ni. Awak ni memang saya akan rating 1 bintang punya. Cik, jangan cik. Saya akan tulis. Tidak menghantar barang, simpan barang di dalam store. Cik. Yang salahnya pihak courier cik. Kenapa kita orang yang dapat 1 bintang ni? Saya akan tambah lagi. Menyalahkan pihak lain supaya diri sendiri terlepas tangan. Cik ni siapa sampai macam tu sekali? Dah macam kita dekat ni dah cik. Macam salah sangat dah. Sekarang ni salahnya courier cik. Macam ni lah. Saya pun tak nak lah panjang-panjangkan kes ni sampai saya nak pergi buat report ke apa ke. Saya tak nak. Saya nak pihak awak refund je lah duit saya, senang. Saya beli tempat lain. Kalau cik nak macam tu tak apa, kita try cancel. Berapa ya pembayaran yang cik bayar itu? Saya tak tahu saya tekan apa. Tapi awak refund je lah. Berapa barang tu? 100. Refund je. Saya bagi nombor akaun sekarang. Sekejap kita check dalam sistem. Okey, barang ni memang cik order ni memang bernilai 100. Cuma cik membuat pembayaran melalui COD, cash on delivery. Cash on delivery. Maknanya cik tak bayar lagi? Maksudnya cik COD. Hello, terdiam je tu. Hello. Cik dah lah ambil payment method COD. Maknanya duit tak bagi kita orang lagi. Lepas tu kita orang dah post barang tu. Lepas tu nak cancel. Dah lah COD. Lepas tu nak suruh kita transfer duit kat dia pula. Hello. Baru nak dapat refund tadi.